Jadi Malaysia akan berdepan dengan Myanmar dengan mata 0-0. Ball Syahir agak kurang kemas. Ball mudah diambil oleh Syahir Rosli. Hantaran ini tinggi untuk Azlan Alias. Satu pukulan yang baik daripada Azlan Alias. Fokus untuk game ini. Masih lagi dalam Syahir tapi ditapis terlebih dahulu oleh Azlan dengan kaki kiri. Azlan. Pukulan Azlan masih lagi tak dapat dibaca oleh Myanmar ni. Kebanyakannya daripada perubahan taktikal Myanmar tu sendiri. Wah, Aung try sama. Oh, dapat diambil tetapi seksa. Aung clearance. Dapat diambil Haziq. Farhan Adam untuk Azlan. Azlan. Ini baru Malaysia. Aung kepada Tan. Farhan Adam pula terkena. Jarang-jarang ni. Ini jangan. Adam untuk Haziq. 0-0 Haziq. Servis yang pertama. Tan mengambil bola tertinggi. Hantaran ini kali ini pula untuk Aung. 2-10. Syahir Rosli. Kali ini. Dapat pula Azlan. Farhan kali ini untuk Azlan. Kamu Azlan. Kena kepala. Lambungannya sedap. Haziq dapat diambil oleh Jitat. Aung. Pukulan Aung masuk pula. Come on. Satu juga. Tapi dapat diambil oleh Aung. Tinggi kali ini Aung. Clearance. Farhan 1. Farhan 2. Lepas pula. Tan. 9-15. 10-15.